Ya, kepada anda yang baru saya bersama dengan kami. Hai. Apa khabar? Hai. Wah, Ya. bila kau nampak kamera bukan main lagi budak ni. Ada kamera atau tak ada kamera, Apa Kita lagi sama maintain dia semangat kita Ya. dari awal sampai sekarang. Mari Kerana kita pergi anda. makan kenduri lepas ni. Pergi ke mana? Nampak ni aku ni pergi ni dah. Wah, muslimahnya budak ni. Ya Allah. Maklumlah, baru-baru lepas jumpa Mahir Zain. Jumpa adiknya. ya. Adiknya pun kirim Dia ni dah salam. mahir sekarang ni. Yalah, dah terpaut. Gitulah. Okey, kita tengok satu SMS masalah ni ya. Yalah, cuba kau Masya Allah sekarang ni apa? Dari Su JB ni. Ya, kenapa, Su? Masalah Su ni buah Ya. hati lah Mak Neng. Kenapa pula buah hati tu? Dia kat Muar, Su kat JB. Yalah jauh juga tu. Dia tak faham Su kerja kat spa ni memang ramai kawan dan customer, tak lebih daripada tu. Kita macam spa queue lah kan. Ada queue orang nak masuk. Iyalah, Lagi? di sepa. Dia sangka yang bukan-bukan. Tapi bila Su jealous kat dia, Tak boleh. marah pula. Memang tak orang fair lah macam tu. Itulah orang jantan ni kadang-kadang mak ni pelik lah. Nak jaga Bila dia yang perempuan je. tu urut kaki orang lelaki jealous. jealous. Yang bila dia tu diurut kakinya oleh orang perempuan tak jealous pula. Males. Masa tu kita pakai stokin. Mana boleh urut kaki pakai stokin? Tak adalah. Mana? Dia pakai kayu tu. Pakai kayu. pakai kayu Tak boleh kan? sentuh-sentuh. Oh, tak boleh. kalau Apa pakai kayu. yang Kalau pakai spa kayu tu, dia pakai sarung tangan, kita pakai Yalah. stokin, dia Ini. pakai kayu. Allahu Akbar. kayunya macam ni. Tak nak aku takut dia ni. Oh, naik hantu pula. Dia spa mana dia Begini pergi? je. Kau- Macam ni. Oh, itu lain. Itu sepak. Dia sepak sekali. Jangan orang kata apa tengah-tengah cari rezeki yang halal ni jangan nak cemburu-cemburu lah. Tak apalah. Kita buat sendiri. Kalau tidak, tutup je spa tu kau buat. Tak payah kedai tutup. lain. Suruh je berhenti duduk kat rumah, suruh yang si jantan tu bela kau. Bagi duit tiap-tiap bulan. Kalau beli ayam, Senang. ada untung. Ni ramai sekarang ni perempuan duduk rumah, goyang kaki. betul. Duduk rumah panaskan punggung. Goyang kaki menjahit. tak, Goyang kaki kosong Tak. aja menjahit Tak, sebenarnya. Bila Allah budak ni. lain Kan, pula. tahu-tahu boyfriend bagi duit je tiap-tiap bulan. Seronok. Apa teringin macam tu? Ada tak? Ada tak sesuami orang yang boleh buat macam tu? Awak ada master. Cuba cerita. 0395432000. Luarkan masalah anda pada kami. Kita ada Liza Rachel sebentar sekali lagi. Yelah pula. Kembali dengan Sinar Pagi. Mak pun Mak pun. nak.